Jom kita terus ke soalan utamanya, walaupun ia mungkin kedengaran macam tak masuk akal. Boleh ke kita secara fizikalnya jadi lebih kuat hanya dengan membayangkannya? Maksud saya, tanpa sentuh satu pun dumbbell atau buat sebarang senaman. Jawapan yang disokong oleh sains secara mengejutkannya ialah ya. Tapi, kejap dulu. Sebelum anda fikir ini semua pasal kuasa pemikiran positif atau angan-angan kosong, saya kena jelaskan, ia bukan macam tu. Ada satu mekanisme biologi sebenar di sebaliknya. Dalam perkongsian kali ini, saya nak bawa anda semua menyelami sains di sebalik fenomena ni. Anda akan faham macam mana imajinasi kita bukan sekadar lamunan, tapi satu alat latihan yang betul-betul berkuasa yang boleh ubah keupayaan fizikal kita. Dan yang paling penting, anda akan belajar cara nak gunakannya. Okey, untuk faham macam mana semua ni boleh berlaku, kita kena betulkan salah satu mitos paling besar tentang organ terpenting dalam badan kita, otak. Jadi, kita kena mulakan dengan asasnya dulu. Dulu, sains anggap otak orang dewasa ni macam simen yang dah keras, tetap tak boleh diubah. Tapi, penemuan sejak beberapa dekad lepas dah hancurkan idea tu sepenuhnya. Hakikatnya, otak kita ni lebih macam tanah liat yang sentiasa boleh dibentuk. Sifatnya plastik, maksudnya ia sentiasa membentuk semula dirinya sendiri, bina lebuh raya saraf yang baru dan potong laluan lama. Semua ni sebagai tindak balas kepada apa yang kita buat dan yang lagi penting, apa yang kita fikirkan. Istilah saintifik untuk kuasa hebat ni ialah neuroplasticity. Cuba bayangkan macam ni. Laluan saraf dalam otak kita ni macam denai dalam hutan. Kali pertama kita lalu, memang susah. Tapi makin kerap kita guna denai yang sama, ia jadi makin lebar, makin jelas dan makin senang nak lalu. Setiap kali kita belajar skill baru atau ulang satu tabiat, kita sebenarnya sedang mengukuhkan denai itu dan secara fizikalnya mengubah struktur otak kita.